Aiman kayu. Apaan tu? Selalu sibuk kerjakan konten, tapi no, still tak ada view. Okey, baik. Ni, dengar ni pula. Adam Jati. Abang tu. Dia tak seberapa, tapi macam bos jati. Okey. Ha? Ada lagi? Ada lagi? Apa? Satu lagi. Sabar. Okey, untuk round yang pertama antara Aiman Noah dan juga Adam, pemenangnya adalah tim bukan. Tak, meh. Apa? Sakit, meh. Sakit juga. Laki ya. Okey, sekejap. Kita pergi ke seterusnya. Yang ni pasti aku dapat point. Yang ni memang tak akan menang. Yakin, Dek? Bukan dek. Aku ada ayat untukmu apa? Aufa. Apaan tu? Seorang lelaki Islam tapi tak pernah istighfar. Gini, aku nak ulang Anik viral. Bantu. Bersisik dalam konten sehingga terlupa Maha Esa. Untuk round yang kedua, pemenangnya untuk round yang kedua di antara Ani dengan Aufa jatuh kepada AI Team Awal lagi. Okey, alright, tak apa, kita pergi ke round yang seterusnya. Lamin, bukan setakat perempuan tinggal kau. Ini aku nak tinggal ayat untuk kau. Aku akan pastikan kamu tinggalkan kerja ni. Muhammad Lamin. Bantu. Bermanja-manja dengan semua perempuan sampai lupa diri kena body shaming. Iskandar Rafael. Apaan tu? Islam di atas isi perangai macam Israel. Kamu dah. Pemenang bagi round yang ketiga antara Lamin dan Kekanda jatuh kepada AI Team Ready tu. Jangan down dulu 3 hari aku tak sih. Kau takut demo hot down ni tak gini ni. Tengok Nazrul Izham. Apaan tu? Orang belakang. Tu pun nampak dah. Siapa orang kalah ni. Nazrul Izham. Apaan tu? Berperangai toyol neraka tempat mengundi humbang. Okey Riz, ingat ni Riz. Hak ni hak baru tu ni. Riz Sasa. Apaan tu? Tubuh berbadan besar tapi sayang dipenuhi dengan dosa. Okay, hari ni kita nampak banyak dosa hari ni. Benda bermain dengan tulah ni istighfar lah. Okey, di round yang keempat ini di antara Riz dan juga Nazrul jatuh kepada AI Team Alright, sabar. So sekarang ni mata dua sama. Uish, jadi ini penentu guys. Penentu final. Okay, so jom kita dengarkan. Let's go. Anda yakin tim A boleh menang? Kita tengok sajalah. Berbini satu adalah Azam. Benda pula.
Benda pula kau ni. Bukan pantun. Bukan. Bukan pantun. Oh no. Abang tu. Syarul Nizam. Abang tu. Berbini satu adalah azam. Tapi tengok cewek orang, dia pula yang geram je. Tanya ayat ke apa tadi? Susah namamu. Ayat biasa-biasa. Ni bagai ayat ni. Hafiz Hakam. Abang tu. Budak tafiz yang tak tahu apa hakam. Ini adalah final round sebab dua sama dah mata. Jadi kita akan umumkan pemenang untuk round kali ini sekaligus menang untuk cabaran ayat sentap AI Team A versus AI Team B, AI Team C versi lelaki. Pemenangnya jatuh kepada AI Team A. Tapi tak apa. Korang masih lagi ada peluang, di mana peluang korang untuk menebuskan kekalahan korang daripada perempuan. Kita tengok perempuan boleh menang ke tak.